Hampa, hari ni Mak Tok nak bakar ikan lampam. Assalamualaikum hampa. Berjumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ni Mak Tok nak bakar ikan lampam cicah ayak asam. Hampa semua sihat, jom ikut Mak Tok. Ni bahan-bahan nak bakar ikan lampam. Sedikit kunyit, garam untuk kita nak lomo dekat ikan. Kemudian ni perasanya lah, ni gula sikit, ini garam, ini kunyit hidup. Kunyit hidup pula dah. Air asam, timun, bawang, tomato. Ini bahan-bahan untuk nak buat ikan bakar. Kunyit dengan garam ni kita nak lomok dekat ikan ni, kita nak bakar. Ini bahan untuk buat ayak asam dia. Tomato, bawang, cili besar 1, cili hijau ni 10 biji, 5 kasturi, sedikit belacan dibakar, air asam. Ini daun ketumbar sikit nak masuk dalam air asam tu. Mak Tok nak lomok kunyit dengan garam dulu nak bakar ikan ni. Sikit garam. Dah. Kemudian kita bakar. Bakar, Mak Tok letak dulu minyak dekat dekat kuali ni, dekat pan ni dulu sikit. Tak nak bagi ikan yang melekat. Sekarang kuali dah panas, kita nak bakar ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Tok nak terbalikkan ikan ni dulu. Alhamdulillah, dah nak masak dah. Kena balikkan dulu. Weh, Pak Ham letup. Aduh. Sementara nak tunggu ikan ni masak, Mak Tok nak pergi blend dulu cili, sebatur, bawang ni nak pergi buat, untuk buat air asam dia. Nak blend kasar-kasar je. Alhamdulillah, ikannya dah masak. Sekarang Mak Tok nak angkat. Bolehlah dihidangkan dengan air asam. Ni asam ni tadi Mak Tok, bawang tadi Mak Tok bagi 2. Satu Mak Tok mayang. Tomato pun bagi 2. Satu dimayang, dan yang separuh lagi Mak Tok blend. Lepas tu ni Mak Tok nak letak garam. Tak perasa sikit. Gula sikit. Lepas tu Mak Tok nak letak asam limau. Masukkan sedikit 5 kasturi. Tadi air asam jawa tadi Mak Tok dah masukkan masa Mak Tok blend tadi. Mak Tok dah masukkan siap. Kalau korang suka yang kulit dia ni kan, Mak Tok selalu buat macam ni kulitnya ni. Mak Tok masuk dalam air asam limau ni. Kulitnya bagus untuk makan ni. Dimakan, bagus. Mak Tok selalu masukkan kulit 5 kasturi ni. Okey. Dan masukkan sikit daun ketumbar ni nak berwangi je. Dan kita ramas lah. Bagi dia punya tu. Bawang tadi dengan tomato tu dia bagi dia hancur sikit. Okey, dah siap. Ni sahabat, ikan lampam bakar dengan air asam ulam-ulam. Alhamdulillah dah siap ikan bakar ikan lampam Mak Tok. Mak Tok nak makan dengan ulam-ulam air asam. Jom sahabat, tengok Mak Tok makan, tengok je lah. Mai, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ni air asamnya. Tapi ikan lampam ni nak makan dia kena hati-hati lah sikit sebab dia ni banyak tulang sikit. Dia macam ikan terubuk lah juga. Dia banyak tulang.
Tapi sedap ikannya, manis. Ikan lampai, ikan sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Makannya ni cukup menyelerakan. Sama ada ulam-ulam pun. Puan nak kata bismillah. Sedap lah sahabat. Makan macam ni. Memang macam ni menyelerakan makan nasi. Dia makan dengan ikan apa pun tak apa. Bakar dengan ikan apa. Ikan terobok pun sedap macam ni. Tengok tulang dia tu. Tulang wai. Sedapnya. Okey sahabat. Terima kasih kerana menonton, tengok video Mak Tok. Suka Mak Tok. Jangan lupa ya sahabat, subscribe, like, komen, share. Terima kasih semua sahabat. Jumpa lagi di lain video. Okey, bye-bye.